4 gadis dan 3 jejaka ditangkap selepas didapati positif dadah dalam OPS, Pusat Hiburan di Penampang, pada 5 Oktober 2025. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik API ke Sabah memaklumkan, operasi yang dijalankan bermula 3 pagi itu membawa kepada pemeriksaan urin seramai 95 orang wanita, manakala lelaki seramai 119 orang, berumur di antara 18 hingga 45 tahun. Hasil pemeriksaan urin mendapati seramai 3 orang lelaki dan 4 orang wanita positif dadah jenis metamfetamin, amfetamin, ketamain dan benzol. Semua tangkapan disiasat di bawah Sek 15(1)A Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya DB 1952 dan Sek 39 Bukaan Diafragma 1 DB 1952, masing-masing bagi rampasan memiliki ketami, pil ekstasi dan serbu ekstasi.